Lama ni. Berapa sebungkus dah? RM2. RM2 dia. 15 bulan 4 orang minit RM3. Oh, Ah. 15 bulan 4. Oh ni tengah bulan ni, tengah bulan ni Dan RM3. Oh tu no. Tak boleh tahan dah RM2 lama noh. 8 tahun dah. Jadi form tak ada ni sebab Ya. boleh gila. Sungguh-sungguh. Faiz. Murtabak Faiz. Ya, betul. Satu berapa? Satu RM5 lah long. RM5. Ya. Harga lama lagi. Harga lama. Dah ada berkabar yang tanya pasal perang tu. Kan? Betul. Itu dia. Aku sini long kan. Sama-sama kat masa. Betul-betul. Depan mention harga lama lagi. Harga rakyat. Satu set 6 minit setengah keping RM4. Oh, harga lama kan naik sikit. Harga naik RM5. Naik RM5. Berapa satu nasi tomato? Ya? RM8. RM8. Ya. Harga lama kan naik sikit. Naik sikit. Okey. Okey lah. Ingat perang ni no. Ya, barang mahal tak payah. Ya, sungguh-sungguh. Soya panas RM5 ni. Harga lama lagi. Harga lama lagi. Harga ni apa kau? Harga naik sikit lah. RM2. Tapi kan tukar bekas besar sikit jadi RM3 lah. Oh, ya. Bukan besar sikit lah. Bekas dia besar sikit, isi pun lebih sikit lah. Ya, betul-betul. Kuantiti lebih sikit. Kalau bekas lama tu dia pendek sikit, isi Ya. sikit lah. Pada dengan harga. Ya, betul-betul. Lalu ayat apa yang habis awal? Orang suka beli? Tak tentu kadang-kadang teh hijau. Oh. Kadang suikai. Oh. Soya. Oh. Ya, yang tu best seller lah. 2-3 jenis tu lah. Murah. Apa dia? 5 tu. Baru. Ya. Ya apa? Apam balik Johor. Ya, apa balik. Macam mana nama apam balik Johor? Sepi bang. Oh. Bersepi orang Johor. Ya. Kalau yang kecil berapa dit? Yang ni RM2-3. RM2-3. Yang anu RM1 satu. Oh. Anu besar RM4 ada, RM5 ada, RM6 dah. Macam-macam perasa ada lah. Ya. Ada pulut hitam, coklat biasa, cheese coklat. Oh tu. Ya. Lalu habis awal apa dia? Lalu biasa besar bang. Oh tu. Kalau kata yang sedap sikit pulut hitam lah. Dia pulut hitam ni sebab banyak orang Indon suka. Oh tu. Hmm. Sini banyak orang luar main no. Ya betul. Dia macam-macam bangsa lah bang. Ya, okey. Yong Tau Fu. Ini bagian cucuk ni. Cucuk pembili, cucuk isi ketam, cucuk jagung.
dia ayam balang ni. Berapa jenis? Berapa adik satu ayam balang? 6 RM. Ui, 20 lebih apa ni? Semua sekali? 22 jenis? Ya. 22 jenis. Selalu apa nak habis awal orang suka beli? Coklat? Oh. Coklat habis awal selalu. Mana coklat? Oh, ujung ni. Ni coklat ni. Best seller coklat high scout. Ini ayam goreng. Ada RM4, ada RM3, ada RM2.5, ada RM2. Ada RM4. Ni dengan fries berapa? RM8. RM8. Ha. Oh, ayam dengan fries. Ayam fry hodong. Sosis. Oh, sosis pun ada. Kalau ada ni ikut yang dia tulis dia. Ikut dia tulis. RM3, RM2.5, RM2. Kalau hari lain duduk meninggal di mana? Hari lain dia ikut masa malam. Oh, okey, masa malam. Hari Selasa sini ada setengah tempat lain, setengah ni. Oh, geliak-geliak ni lah. Hari Khamis tempat lain geliak-geliak. Atok-atok lah no? Atok-atok. Okey. Kuih peneram. 15 biji RM2 ni. Kalau hari lain duk jaga di mana ni? Kami ikut malam. Malam. Hari Senin nak bagi sikit. Selasa sini, Rabu pergi. Oh tu. Gila-gila kan no? Ya. 5. Ini roti John cheese dengan kentang putar. Dia ada apa? Ayam dengan daging? Ayam dengan daging. Ada cheese. Dua-dua ada cheese. Oh, dua-dua ada cheese. Ya. Satu RM6. Satu RM6. Daging kilo RM25. Kalau nak jadi payah. Sebelah ni beras sate. Sate daging rawon. Berapa satu sate? RM9. Sama ikan ni daging ayam. Sama. Oh sama.
Sate Sungai Layak. Oh. Bukan sate Semelin ah. Beli ujung kali. Oh tu noh. Wah kacang lah. Oh sekali dengan ni bihun apa ni? Bihun sup. Mi rebus, mi kari lah. Patu. Okey, sebelah ni apa dia? Pasta cedok. Pasta cedok. Oh. Dumi habis dah. Cedok sendiri. Weh, pakai cedok ah. Dah. Yalah, satu bekas RM6 banyak ni. Penuh. Oh ni. Satu bekas RM6. Ah ni. Tu. Ada RM1. Cedok sendiri lah. Ya, cedok sendiri. Dah tak lah. Ambil motor tu ni pasta lah ni. Boleh kat hidup kan? Tiga. 18. Dah. Sekejap Bapak ayam, bapak daging. Oh, ada tak? Ada tak? Ya. Satu RM4 saja. Ayam daging sama harga lah. RM4 saja. Dah, kita promote. Masuk YouTube. Promote habis ya. Ayam goreng lagi ni. Ada RM2.5, RM1.5. RM3 pada ni. Ujung ni RM2.5 lah. Sebelah ni apa? Goreng makanan ekonomi. Ni orang lama ni. Berapa sebungkus dah? RM2. RM2 dia. 15 bulan 4 orang minit RM3. Oh. 15 bulan 4. Oh ni tengah bulan ni. Tengah bulan ni ya. Dan RM3. Oh tu noh. Tak boleh tahan dah RM2 lama lah. 8 tahun dah. Jadi pom tak ada ni sebab Ya. boleh gila. Sungguh-sungguh. Di sana pun berjaga kan? Di Sungai Layak. Dulu Sungai Layak air masuk. Di Tanjung lah tak masuk dah. Oh. Dulu kita pergi review sana. RM2 saja. Semua dah lah ni semua naik. Diesel pun naik noh. Mak dia cari tu lah. Dia pakat naik aku. Kerja pun. Kami ambil kilang pun naik aku. Oh tu eh. Kalau ambil kat orang lagi ni pasal yang kami. Oh ambil di kilang noh. Pun naik harga noh. Ini dia kat terang ni. Dia pun cakap apa ya? Dia dah tak kata kali pun lah. Pasal kesan perang ni. Semua naik. Itulah. Tak baik nak.
Kepak ayam, kepak daging. Ya, harga sama pilih-pilih. Satu berapa kepak? Satu RM5. RM5. Ayam sama. Daging. Sama harga. Sama harga ayam dengan daging. Shawarma pun ada. Oh, shawarma pun ada. Ya. Oh, maksudnya kepak ni pakai roti pita lah. Ya, kita dengan roti panjang, roti sosis. Nah, Masih. popiah goreng dengan popiah basah. Satu bekas ni berapa ni? Satu bekas RM6 dah agak habis. Oh, RM6 dah. Ya, minggu ni baru start naik. Oh, tu. Ya. Kalau dah? Dulu RM5. Oh, naik sikit dah. Ya, ya. Yalah, tapi tahanlah dengan harga lah. Ni anak Tu no. Tak payah kau kena naik juga lah. kalau ni. Pas sembuh ada di Mopang. Oh, tu. Pasal ada skor sikit lah. Tadi Ah. bekas skor banyak. Oh, apa semua naik di Mopang aja? 5 Mopang saja. Dia ikutkan semasa kalau skor turun dia akan turun lah. Oh. Ya, yang ni dia mungkin lambat sikit lah. Ya, ya. Orang tak habis-habis lagi no. Tak habis. Tak habis. Tu lah. Ya kan? Asah ada goreng ada? Satu RM6 kan? Puas sekali tak puas. Cuk udang pun dah. Ui, macam-macam ada ni semua. Cuk udang berapa dah tu? Satu set RM6.5, harga keping RM4. Oh, harga lama kan naik sikit. Harga naik RM5. Naik RM5. Iyalah. Dengan harga barang memanglah. Tapi naik RM5 satu okey lagi lah. Ni nasi tengok ni. Ikan kecil. Tu nasi tomato lah. Ya. Berapa satu nasi tomato? Ya? RM8. RM8. Ya. Harga lama kan naik sikit. Naik sikit. Okey. Okey lah. Ingat perang ni no. Ya, tunggu. Ayam masak merah semua ada ayam goreng. Yang ni sup-sup nah, mi, kuih tiaw, bihun. Satu baju besar sup ni. Ni murtabak. Ya, long tabak long. Murtabak apa ni? Ini tabak cheese. Ha? Tabak Faiz. Murtabak Faiz? Ya, betul. Oh, mana tiap ni Faiz eh? Ya. Dah kerja dah saya. Oh. Benar dah. Tak apa dah. Mana pun. Oh, tu eh? Oh, makna Tokim yang dah buat sikit. Ya, ni dari pendang meh ni. Oh. Tengok pendang buka ni. Satu berapa? Satu RM5 lah long. RM5. Ya. Harga lama lagi. Harga lama. Daripada harga lama. Ya. Sama pendang. Dah ano berkhabar yang tanya pasal perang tu. Kan? Betul. Itu dia. Agak sini long kan. Sama-sama kat masa. Betul-betul. Depan mention harga lama lagi. Harga rakyat. Sama. Ayam mana lagi nak? Tengah tu tak ditahan dah no. Dengan harga barang. Dah. Out tu. Nyok dah. Oh.
cheese lah. Yang ni ada cheese kot yang ni. Yang ni dah ada cheese kot. Yang tu vanilla cheese. Sampai semua dah ni. Yang ni cheese je. Cheese yang ni. Ini dia cheese. Burger goreng. Ha? Burger goreng. Burger goreng. Ya, sate ayam, sate daging. Henry Sate Tanjung. Oh. Sate Tanjung ni, bulan puasa pun menjual ni. Satu cucuk berapa? RM1. Ayam daging sama lah. Ya. 10. Agak lama lagi lah. Oh, naik sikit lah. Kak, macam mana kak? Biasa ada pandan ada? Dia ada biasa dah dengan pandan lah. Oh, ada biasa dengan pandan. Kuih pun ada. Ni kuih taco. Ya. Satu berapa ni? RM3. RM3. Semua sama. Mana harga lama lagi lah. Ya. Harga lama lah. Agak lama. Tak naik lagi lah. Baik kak. Jauh putih. RM3. Cawan kukus bakar jagung. Itu harga dia. Ya. Ayam berapa satu dek? RM3 dah, RM2 dah. RM3 pada RM2 dah. Kuih dengan cawan. Bubur dengan cawan. Ni jagung kuih. Sama RM3 semua RM3. Semua RM3. Harga lama lagi lah. Agak lama ni. Tak naik lagi lah. Tak naik ni. Oh. Agak lama ni. Ya, dia boleh bertahan tak apa. Ni ayam apa? Ayam black currant. Bina dengan coklat. Oh ni coklat. Lalu ayam apa yang habis awal? Orang suka beli lah. Lewat. Apa dia ayam mana? Coklat. Coklat. Oh tu yang best seller lah. Dengan best seller. Best seller yang coklat. Dia main tak jalan lagi. Nasi ayam crispy. Ni. Tomato ayam crispy RM7. Ya. Nasi ayam pat-pat RM7 juga. Ni tambah hijau. Ni dia panggil apa? Nasi ayam pat-pat. Ya, tambah hijau. Oh. Ni kunyit-kunyit ni. Sekut ayam kunyit. Ayam goreng kunyit. Ya. Campur arang. Mana belah lah? Nasi goreng ikan masin pedas. Kutiau dia. Kutiau dah kampung tak belah kampung pun nak buat. Oh. Nasi goreng kampung pun nak buat. Apa ni? 4-16. Ya. Campur arang lagi. Dia lari. Anak manja dia. Oh, pandai. Apam balik dan kuih muih. Malindo. Oi. Malindo apa ya?
Dalam Mali tu Malaysia Indonesia ni. Ya. Tuh. Besar berapa harga? RM3. RM3. Agak lama lagi nah? Ya. Tak naik lagi lah. Tak naik lagi. Ni siaran ni. Biasa dua. Asing-asing. Ni strawberry, coklat, kaya pandan, blueberry. Okey, jual. Dah. Tahu pupuah satu RM3, dua RM5. Dia ada pandan dengan pandan dengan original. Soya pandan RM5 ni. Agak lama lagi. Agak lama lagi. Agak naik sikit lah. Tapi kan buka bekas besar sikit dia lebih lah. Oh ya. Bekas besar sikit lah. Bekas dia besar sikit, isi pun lebih sikit lah. Ya betul. Kuantiti lebih sikit. Kalau bekas lama tu dia pendek sikit, isi Ya. sikit lah. Pada dengan harga. Ya betul. Kesan perang orang kata no. Lah. Ni ayam pun ni. Ayam ada RM5. Oh kecil RM3. Ya. Lu strawberry, teh bunga. Lalu ayam apa yang habis awal? Orang suka beli. Tak tentu pada kedai. Kadang-kadang teh hijau. Oh. Kadang berikai. Oh. Soya. Oh. Ya, yang tu best seller lah, 2-3 jenis tu lah. Kadang ni apa nama ni? Limau. Okey.